ASB adalah antara simpanan yang disukai oleh Bumiputera Malaysia. Tetapi hari itu lebih ramai yang mula mempersoalkan adakah simpanan itu benar-benar selamat daripada susut nilai. Kadar dividen ASB makin rendah, kuasa beli duit makin lemah, dan simpanan dalam bentuk nombor semata-mata sikit lagi memberi jaminan yang sama. Sebab ialah ramai yang mula tukarkan sebahagian simpanan ASB itu kepada aset yang sebenar. Dan salah satu pilihan yang paling stabil ialah gold bar 50 gram. Dengan harganya hari itu sekitar RM25,000, gold bar 50 gram memberikan tumpuan simpanan fizikal yang boleh dipegang, disimpan di handphone dan dicairkan pada bila-bila masa dengan belian balik tanpa syarat. Emas si terkesan dengan turun naik pasaran kewangan ataupun manipulasi institusi. Malah sejarah membuktikan harga emas itu meningkat secara konsisten dalam jangka masa panjang, terutamanya pada waktu krisis. Gold bar 50 gram juga lebih jimat dari segi spread berbanding emas yang saiz lebih kecil. Mun tuan memiliki simpanan sekitar RM20,000 dalam ASB, pertimbangkanlah untuk pindahkan ke dalam aset fizikal yang kalis inflasi seperti emas. Jadi, nak mula menabung emas, tuan boleh follow kami. Lepas isikan detail di beg biru di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan dengan sebaiknya.